Okey, ni ya lembu ni. Jom kita nak pergi proses penyembelihan. Proses penyembelihan. Yang ni lembu ni Abang Mi sendiri ataupun adik Abang Mi yang sembelih. Abang Mi ataupun adik Abang Mi yang sembelih. So you all don't worry ya. Okey, ni lembu Alright, ni kita punya cepat proses ni. Kaki kita akan gantung kat sini guys. Kaki kita akan gantung kat sini. Okey Rafiul. Cepat. Mata jalan. Tak payah cara lagi tu. Tutup. Close. Sebab kita nak buang masa. Okey, ni lembu lembu gemuk 345 kilo. 345 kilo dia punya berat. Gemuk ni. Tengok lembu jantan ni, mari sini lembu jantan sihat ni. Tengok batu dia. Ni batang dia. Oh tengok, dia kecutkan. Batang ini batu sihat. Belakang. Batu dia sihat Batu sihat. Okey, ini batu. Ini dia punya batang. Sihat, lembu jantan. Ini jarang, kurang sembelih lembu betina. Kebanyakan lembu jantan kita sembelih. Ini lembu jantan Okey, boleh. Dia sekarang sedang proses untuk